let's get ready with me. Laju-laju kita nak kena bersiap. Aku literally ada masa beberapa minit sahaja. Tengoklah berapa lama kita boleh bersiap. Sekarang pukul 8.01. Sunscreen. Walaupun malam dek, pakai sunscreen. Okay, bibir wajib prep lip plumper Sally. Yang ini kod 01. Tolong jangan terkejut kalau pakai lip plumper rasa dia pedas. Memang pedas rasa dia. Aku tak payah buat colour corrector lah pakai je cushion Sally ni. Yang ni aku pakai kod cashew. Yang ni betul-betul nak cepat. Dia tak main-main dek. Betul-betul nak cepat ni Sedikit contour. Lem. Lepas tu kita pakai concealer. Cute blusher Sally in kod Lush. Okay, lepas tu kita terus check. Cantik ya, sangat pigmented colour dia. Time check sekarang pukul 8.09. Set everything. Pakai loose powder Sally lah. Terus sudah. Aku terus set atas muka korang. Before. Yang ini after. Untuk eyeshadow kita pakai eyeshadow Shelly. Eyeshadow dah tak ada, dah tahu korang. Jangan lupa bawah mata. Kita ambil shimmer. Macam gitu sih. Kita akan kepek bulat. Sekarang pukul 8 suku. Nak pakai glue eyelash. Okay, so kita akan pakai bulu mata. Mascara Sally dekat bawah mata pula. Sekarang 8.21. Kita nak contour hidung dulu. Sekarang 8.24. Pada blusher Sally. Yang ini kod pink. Velvet pink. Kita punya sample highlighter. Kening. Macam biasa kita just pakai brow cara. Very simple. Kita remove lip plumper. Dah nak siap. Sekarang kita pakai lip matte Anas. This one in the shade Paris Mimosa. Last kali lip plumper. 8.33 and I'm done. Our final look. Best ya.